Dengan masa depan bola sepak Malaysia yang makin gelap dan suram, mungkin kita tak dapat tengok Harimau Malaya ni main bola setahun, 2 tahun, tak tahulah kan. Eloklah aku rasa kita fokus dekat sukan-sukan lain. Sukan-sukan yang boleh membawa Malaysia ke persada dunia. Sukan-sukan yang atlet-atlet Malaysia ni pun power juga. Contoh sukan macam badminton, acara berbasikal, diving. And then ni ada satu lagi, hoki. Yang mana tim Malaysia sebenarnya baru dapat keputusan yang Malaysia akan layak ke Piala Dunia, guys. Bukan Piala Asia, bukan Asia Tenggara ke apa, tidak. Piala Dunia, guys. Ini tim hoki kita. Jom kita sembang sikit pasal pencapaian diorang ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So sebenarnya semalam kita dapat tengok perlawanan penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat dalam World Cup qualifier ni antara Malaysia dan juga Jepun. Malaysia sebenarnya kalah dalam game ni, tapi sekejap lagi aku akan explain format macam mana Malaysia boleh layak walaupun kalah. Tapi aku nak korang baca nama-nama dekat sini. Fitri Saari, Marhan Jalil, Syed Syafiq, Faizal Saari. Semua ni nama-nama orang Malaysia, geng. Tak ada nama-nama daripada Sepanyol ke, daripada Belanda ke, tak ada. Ini semua memang darah tempatan. Dan diorang akan beraksi di Piala Dunia nanti tau. Okay? Walaupun game ni sebenarnya agak barai lah kalau korang tengok skor ni, patutnya Malaysia dah leading mudah dah. Okay? Yes, Jepun skor dulu. Lepas tu Malaysia minit 30, minit 32, minit 36. Dah leading 3-1 dah. Tapi hujung-hujung kena comeback, kalah 4-5 dengan Japan. But still, kalah tapi still layak. So macam mana boleh layak pula? Okay, aku ada buat research tadi. Kalau korang jenis yang betul-betul layan hoki, minat hoki, mungkin korang boleh betulkan kalau aku salah. So aku nampak yang World Cup qualifier ni dia terbahagi kepada 2 grup. Dan grup ni macam nampak Asian qualifier. Okay, walaupun ada England. Grup lagi satu tu macam European punya countries. Okay, so dalam grup ni Malaysia berjaya masuk dalam semi-final. Malaysia dapat nombor 2 dalam grup. So masuk ke semi-final. Semi-final kena bantai 7-1 dengan England. Lepas tu bila dah kalah semi-final, penentuan tempat ketiga dan juga keempat lawan dengan Jepun yang tadi tu Malaysia kalah. Tapi nak masuk ke World Cup, pertama sekali 3 top team, maknanya team yang yang masuk final memang confirm, dan juga team di tempat ketiga Japan memang confirm akan main World Cup. And then the highest ranking team yang dapat tempat keempat pun akan layak ke World Cup juga. So Malaysia dapat tempat keempat. Sekarang kena compare lah ranking dengan grup lagi satu. So dekat grup lagi satu, walaupun belum main lagi antara Poland dan juga Wales, tapi kedua-dua negara ni ranking dia lebih rendah daripada Malaysia. So siapa-siapa menang pun tak kisah. Sesiapa yang kalah memang takkan masuk World Cup juga, sebab ranking diorang lagi rendah daripada Malaysia. Okay, so ini misi yang wajib menang lah antara Poland dan juga Wales ni, sebab kalau kau kalah memang kau tak masuk World Cup. So itu apa yang aku faham. Alright, so itu sedikit sebanyak pasal hoki Malaysia. Dan diorang ni deserve more spotlight lah. Okay, sebab bila member dah main World Cup, takkanlah tak ada orang kisah kan. Jadi kalau korang nak layan sukan baru, mungkin boleh start layan sukan hoki. Okay, itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao.